Encik Polis, bangun cepat lari. Penjenayah dah lari dah. Bangunlah Encik Polis. Ha, pergi mandi, basuh muka. Tu, matahari dah pacak dekat atas kepala, tahu tak? Geram. Layan baby aku lagi bagus. Inilah hero sejati aku. Superintendent Adnan Hassan, a.k.a. Atuk aku yang paling cool dekat muka bumi ni. Cute macam aku. Macam comel je. Dan sebab dialah aku tak sok melampau nak jadi polis. Alah, baby Atul panas ke? Ha? Alah, kesian dia panas. Kenapa ni? Ha? Panas ke? Panas. Bestnya kena usap macam ni. Usap lagi, Mak. Hei, tak habis-habis dengan atoy. Nanti aku bagi atoy mirang. Geram pula. Biatul. Alah, saya baby Atul. Jadi dekat abang. Abang. Baby Atul. Apa ni, Mak? Geli lah. Malas betul ni. Aku tak peduli. Sambung tu, sikat bulu tu. Aku dah lambat ni nak masak apa pun tak ada dalam peti ais tu. Alah, tak ada lah, Mak. Geli lah. Mak tak nak. Budak ni geli-geli manjanya konon. Kau humpuk juga dengan bakul. Ayah kau pun satu hal. Tak balik-balik dah pukul berapa dah ni orang nak pergi pasar. Itu maknanya suara Mak tak cukup nyaring nak tembus gegendang telinga ayah tu. Jawab ke pandai tau. Geram aku. Aku tak peduli. Sekarang ni sambung. Sikat bulu baby Atul Mak tu. Sikat elok-elok. Jangan tercalar sikit pun tau. Kalau tercalar, siap kau aku calar. Lebih sangat satu tu. Aku dengan beg. Udahlah tu. Budak kecil dah sampai payah kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang, panjang no subuhnya. Sekarang baru balik. Kau nak beli apam? Mana ada jual apam tengah hari buta ni? Kalau ada pun apam tu dah lembik, dah benyek. Dah boleh bergam. Apa? Kau ketawa? Apa? Lawak sangat ke cakap ayah ni? Dia lawak sangat. Tapi punchline tu kuat jugalah untuk saya ketawa. Sudahlah tu bang. Jangan layan dia tu. Jom kita pergi pasar. Dah lewat dah ni. Kalau bercinta bukan dengan kata-kata, Mona. Dari hati terus ke jiwa. Barulah mantap cinta tu. Dah tak ada mantap lagi dah. Dah tua dah. Masa muda-muda dulu bolehlah bercinta. Jom kita pergi pasar. Apa yang nak di pasar?
kosong. Kelindan lori diperlukan. Oh, bagus. APF ada, sok-sok ada, allowance makan pun ada. Tak payah aku matok. Jawatan kosong. Ini pun bagus ni. Shampoo boy. Betul. Oh, macam-macam. Macam-macam ada.